Okay, kisah dia ni waktu tu aku keluar istilah keluar ni ni lah ikut orang tabligh kan. Keluar 3 hari sehari setengah dekat kawasan tempatan lah, kat surau tempatan kan. Kat surau tempatan lah. Kat area sini. So waktu malam lah, kita sampai malam. So waktu tu sampai malam dekat pukul 12 ke. So jemaah-jemaah yang lain yang nak keluar juga, diorang dah sampai lama dah. Dah sampai petang kan. Dah standby dah, ramai yang dah tidur, ada yang tengah mengaji Quran kan. So waktu aku sampai tu aku tak rasa apa-apa lah, macam biasa kan. Kita orang settlekan apa yang patut, pergi tandas, bentang bedding apa semua kan. Lepas tu aku tak fikir apa-apa kan. Aku just pilih tempat aku kat tepi dinding kat dalam surau tu. Aku pilih dinding paling belakang sekali. Aku tu belakang sekali. Lepas tu dinding tu dia menghadap dinding. Lepas tu belakang tu 4 perempuan. So dinding ni dia batu-bata lah. So aku tidur kat situ. Aku tengok member aku, dia tidur kat dinding enggak, tapi belah atas aku lah. Macam maksudnya aku baring sini, dinding dekat belakang aku, belah atas. So aku saja baring bawah tu kan, sebab tak ada orang. So aku tidur, aku buatlah, aku amalkan apa yang orang tabligh biasa aja buat sunnah kan. Baca doa sebelum tidur, amalkan wuduk dulu kan. Tidur macam biasa. Tapi badan aku memang kena kat dinding. Memang sandar kat dinding lah, tidur baring kan. Lepas tu tengah tidur pun, ni seram dia ni. Aku mimpi guys, mimpi bukan mimpi basah bukan mimpi seram kan. Mimpi seram kan. So mimpi ni macam ni. Macam tu akan tidur kan. Tapi aku mimpi, aku tengah buka mata. Macam menghadap pandang suasana sama macam kat dalam surau tu. Lepas tu bila aku dah buka mata tu, aku nampak macam POV kan. Tiba-tiba ada bunyi sebelah ni, dia tanya, cuba pandang kiri. Aku macam, bunyi dia berkurang macam tu lah, tapi suara lagi seram lah. Cuba pandang kiri, macam tu lah lebih kurang. So aku macam, aku tengah menghadap kanan ikut sunnah. Macam pandang kiri kan. Mula aku macam takut-takut kan, punya feeling dalam tu seram-seram. Lepas tu aku tak balik kan, pandang belah kanan. Lepas tu orang yang bunyi tu, dia bunyi lagi, kata, cuba pandang kanan, kuat sikit, cuba pandang kiri. Aku pandang kanan, cuba pandang kiri. Macam, lain macam kan, seorang bila bunyi dia. So aku macam try pandangan, paksa tak. So aku paksa, aku sak. Tak ada apa-apa. So tengah pandang, tak ada apa kan, patah balik. So aku macam was-was, pandang balik, slow-slow, sak. Nampak geng, ada nampak seorang susuk perempuan. Tapi dia nampak jelas gila. Susuk perempuan? Dia pakai susuk apa mana? Bukan. Susuk perempuan tu nampak bentuk perempuan. Sosok perempuan, bukan susuk. So sosok perempuan ni memang dia nampak, dia pandang aku macam tu. Memang seram gila lah. Tapi muka dia clean gila. Muka memang cun lah. Awet macam muka awet-awet lah. Rambut macam tu kan, lawa-lawa. Tak ni. Tapi masa tu mana nak fikir lawa tak lawa, memang fikir seram. Sebab bunyi tadi tu dia kata cuba pandang kiri. Dia macam suspend tau. Bunyi contoh cuba pandang kiri. Bukan dia cakap. Bukan orang lain. Dia macam bunyinya dia lelaki, macam tak kena dengan suara dia lah. Macam suara orang lain, dia suruh pandang kiri. Aku macam, okay pandang lah. Transgender lah? Bukan. Astagfirullah. Ni suara macam ada 2 orang watak. Macam seorang ni orang yang bagi suara, seorang komentator, seorang dia kurang macam tu lah. Padu kot punya hantu. Bukan ni. Padu, tak padu yang mimpi macam tu. So aku ni nampak perempuan tu macam seram gila kan. Lepas tu orang yang bagi suara tu dia kata, cuba teka baju warna apa. Time tu aku dah pandang tempat lain, dah aku seraman nampak perempuan tu. Lepas tu aku macam tak nampak kan. Lepas tu aku pandang sekali lagi, pak, ada lagi perempuan tu. Dia pandang macam ni guys. Macam takut siap. Tapi pandang dia tu bukan pandang yang direct. Dia macam aku pada sikit-sikit, tapi aku nampak dia dengan jelas. POV POV memang nampak gila depan-depan tu. Pakai baju, aku ingat lagi baju dia, baju warna hijau macam ni. Aku tidur pakai baju ni waktu ni. Aku tidur, so aku nampak dia pakai baju warna hijau. Aku macam pakai sama warna. So macam seram gila kan, baju warna sama. So dekat gila. Lepas aku nak try buka mata betul-betul kan, sebab tu mimpi. Aku memang dah sedar ni mimpi kan. Aku try buka mata. Sedar-sedar lah. Keluar muka member Bukan. Memang rasa tak boleh bangun. Aku nak bergerak, mulut tak boleh nak cakap. Tu aku nak pelik ni, sebab aku pun pelik. Aku tanya member aku. Pelik kan? Nak pelik ni? Aku memang pelik lah. Tapi sabar je, tak biar lagi. Nanti aku sama. So bila aku tengah nampak perempuan tu, aku tak boleh nak buka suara, tak boleh kat mulut. Tapi dia dah tanya dah, baju warna apa? Aku nak cakap warna hijau.
Tapi tak boleh nak buka mulut. Memang kaku gila. Itu dalam mimpi lah. Dalam mimpi. Lepas tu aku nak try buka mata sebab aku dah sedar ni mimpi kan. Memang takkanlah betul kan. Buka mata, memang tak boleh cakap kan. Nak buka suara tak boleh. Memang kaku. Badan pun nak gerak, nak pusing tak boleh. Aku cakap, memang betul-betul kan kacau ni. Lepas tu, esok pagi ni aku dah tak boleh. Selama lama sikit, dia okey dah. Dia hilang dia punya kaku tu. Lepas tu esok pagi ni aku terjaga kan. Aku tanya member aku kan. Waktu dah lepas subuh apa semua. Aku cerita lah semalam aku kena kacau apa semua kan. Lepas tu aku tanya, kenapa ya kena kacau dalam surau kot? Tapi dia kata rupanya sebab kita tidur kat dengan dinding. Bila dengan dinding ni, jin kan diorang nak lintas, nak lalu. So mungkin time aku tengah tidur tu, diorang nak lintas, diorang masuk dalam alam roh aku kan. So aku boleh nampak diorang. Kira macam lalu kan, sebab aku tidur kat dinding tu. Belakang kan perempuan punya tempat kan. Mungkin dia nak lintas lalu ke. Jin kan boleh tembus macam tu je kan. Jin kan boleh masuk surau. Jin kan ada Islam, ada jin kan ada banyak. Macam kita ganggu ke tempat dia lah kot. Mungkin tempat dia lalu ke apa ke, tak tahu lah. Sebab biasa orang kata kalau nak tidur jangan dekat dengan dinding. Ni aku baru tahu lah. So aku macam okay faham lah. Tak boleh tidur depan dinding apa ni kan. Dia kata sebab bila lalu kat jin ni kan ada Islam ada kafir kan. So mungkin jin ni Islam kan sebab dia dekat surau kan. So dia lintas, dia lalu kat sebelah aku. So dia pandang aku kan, kenapa aku halang jalan dia kan, macam tu kan. Macam tu lah cerita dia, seram dia. Dia aku masih teringat lagi lah macam mana rupa dia, rambut dia kan. Kalau kan lawa, memang lawa. Tapi aduh, seram-seram lah. Memang aku rasa tu first experience lah kena kacau kan. Lagi-lagi kat surau kan. Tak expect lah. Sebab malam tu aku rasa dah ikut sunnah, baca doa, duduk kan. Tapi kena kacau juga. First experience dengan cinta bandar pertama. Bukan. Kan. Kalau korang pernah kena, cerita dari korang komen kan. Mana tahu korang pernah kena sama cerita macam aku kan.